Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ayer Keroh pada Khamis atas pertuduhan membunuh rakannya Mac lalu yang mayatnya ditemui selepas 2 bulan dalam keadaan reput dibungkus dalam lipatan tilam di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga. Tertuduh, Kamil Haris Muhammad Abdul Nasir, 40 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh mangsa berusia 39 tahun antara jam 10 malam, 30 Mac hingga pukul 3 pagi, 31 Mac lalu di sebuah rumah kedai di Taman Seri Pandan 1, Jalan Pokok Mangga, dalam daerah Melaka Tengah. Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali jika tidak dijatuhi hukuman mati. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Inspektor Nur Zaidah Muhammad Zailani, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudian menetapkan 29 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes.